Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3. Saya Wan Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi membawakan sebuah perkongsian bertajuk Ilmu di Hati, Teknologi Memperkasa Generasi. Pada era digital hari ini, ilmu bukan sahaja diperoleh melalui buku, malah boleh diakses di mana-mana dengan bantuan teknologi. Ikuti perkongsian saya seterusnya. Dahulu, kami beranggapan bahawa pembelajaran hanya berlaku di dalam bilik darjah. Namun, kini ilmu boleh diperoleh di mana-mana sahaja melalui pembacaan buku, bahan digital dan sumber atas talian. Kita mampu menambah pengetahuan pada bila-bila masa. Yang penting ialah sikap ingin belajar dan mencari ilmu tanpa jemu. Teknologi telah mengubah cara kita belajar. Dengan komputer, telefon pintar dan internet, pelbagai maklumat dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Selain itu, teknologi juga membantu murid menghasilkan kandungan kreatif seperti video, poster digital dan pembentangan interaktif. Namun begitu, teknologi perlu digunakan secara berhemah agar memberikan manfaat kepada diri dan masyarakat. Teknologi yang digunakan dengan betul mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Sebagai generasi masa depan negara, kita perlu menjadikan ilmu sebagai panduan hidup. Teknologi hanyalah alat, tetapi ilmu ialah cahaya yang menerangi perjalanan kita. Apabila ilmu berada di hati, teknologi akan menjadi pemangkin kejayaan dan kecemerlangan. Kesimpulannya, ilmu merupakan asas kecemerlangan, manakala teknologi menjadi pemudah cara dalam proses pembelajaran. Gunakan teknologi dengan bijak dan teruskan menimba ilmu demi masa depan yang gemilang. Saya, Wan Nur Nabilah binti Wan Muhammad Syaufi, mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.